Assalamualaikum. Salam Jumaat. Okey, aku nak beritahu korang semua ada sejenis scammer terbaru dekat Carousell. Carousell sekarang ni dia banyak scammer tempatan tau. Dia ada yang menyamar, ada yang jual barang yang sepatutnya mahal tapi dia jual sangat rendah, suspicious lah. So bila korang dah beli, barang tak sampai pun dia dah block kau. Tu kes yang biasa. Kes yang lain pula, aku ada satu barang ni, aku nak jual satu karpet kereta. Tiba-tiba aku dapat satu DM tadi dekat Carousell. Dia guna ni tau. Dia nama dia tu memang nama bukan nama Carousell punya account lah. Tapi dia guna DP tu, gambar profile tu, gambar yang selalu Carousell Assistant pakai. Tu dah agak macam ini dah Carousell lah, kau tengok sekali pandang. Tapi rupanya tak. Dia hantar satu DM, dia cakap kata macam dia dah beli dah barang tu daripada Carousell sendiri. So tekan link ni untuk verify account. Kalau dia beli daripada Carousell, dia tak akan Carousell tak akan bagi kita link untuk verify account tu. Lepas tu pula link tu daripada user, bukan daripada Carousell punya admin. So hati-hati, jangan tekan link. Jadi aku letak screenshot tu. Jangan tekan link tu sebab dia boleh pergi, dia jadi phishing punya link lah. Nak dapatkan apa pun yang dia nak lah. So berhati-hati dalam berus niaga. Semoga kita semua selamat. Salam Jumaat. Bye bye.